Setiap hari pun sakit kepala, sakit leher tau. Pergi jumpa doktor, baru tahu ada tekanan darah tinggi. Jangan main-main guys, itu memang simptom tekanan darah tinggi. Kamu pergi cek, tekanan kamu mungkin tinggi. Lebih dari 140, 90, beratus-ratus. Apabila tekanan darah naik, tekanan pada bahagian otak juga akan naik. Dan saluran darah otak juga akan bengkak dan menyebabkan sakit kepala. Leher sakit kerana otot di bahagian leher ada tension yang tinggi yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Kita paling takut apabila tekanan darah terlampau tinggi, saluran darah pada otak boleh bocor dan pecah macam ni sampai pendarahan dan angin ama. Badan boleh tiba-tiba lemah dan tak ada tenaga dan boleh jatuh, dan juga boleh ada sakit dada dan juga sesak nafas. Sesiapa yang kerap sakit kepala, sakit leher, cepat pergi periksa tekanan darah kamu hari ini. Jika dapat persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.